Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah selesai satu latihan mutadesa yang bertemakan Al-Quds sempena sambutan seminggu Al-Quds yang telah dianjurkan oleh Siti Selangor. Dan alhamdulillah hari ini Siti Bandar Tasik Puteri telah mengambil peluang ini untuk bersama-sama kita mertah pada pagi ini. Semua pelajar, para pelajar dan melibatkan guru dan juga staf Siti Bandar Tasik Puteri. Alhamdulillah anak-anak telah berlari pada hari ini latihan dan membawakan bendera Palestin, maflar dan sebagainya. Alhamdulillah di akhirnya alhamdulillah anak-anak dalam keadaan yang seronok, ceria, sehat, dan insyaAllah program yang dicadangkan oleh Pegawai Negeri Selangor sangat baik, dan insyaAllah setiap sekolah akan bersama menghidupkan Minggu Al-Quds ni bersama solidariti anak-anak ataupun warga Siti dengan Palestin. Dan insyaAllah Palestin ni bukan isu politik, tapi Palestin ni adalah isu ummah sejagat, dan mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini mendapat hasil yang baik, dan insyaAllah Palestin sentiasa di hati umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destiny, you gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine.